Assalamualaikum. Ada 3 perkara yang kamu kena henti lakukan kalau kamu nak gembira. Yang pertama, henti sesali benda yang dah lepas, benda yang dah lalu. Bila kamu terlalu memikirkan dan kamu tidak melepaskan ataupun merelakan benda-benda yang dah lalu tu, kamu akan kurang gembira. Yang kedua, kamu kena henti risau ataupun terlalu berfikir soal masa depan. Tak salah berfikir untuk masa depan, tak salah untuk merancang, tapi jangan terlalu risau sebab benda itu akan merosakkan perjalanan hidup kamu yang sekarang ini, waktu ini. Yang ketiga, paling mustahak, hentikan membandingkan diri kamu dengan kegembiraan orang lain. Orang lain ada cara gembiranya tersendiri, kamu ada cara gembira untuk diri kamu sendiri. Kita ada time zone yang berbeza dan sudah semestinya kebahagiaan orang tak sama dengan kebahagiaan kamu. Henti untuk membandingkan kebahagiaan kamu dan orang lain. Ingat, hentikan 3 perkara ini, InsyaAllah kamu akan gembira.